Kita kadang-kadang kita lupa bahawa kita yang ada di sini ni semua rakyat bayar. Saya kalau tak masuk dalam ini, saya mungkin tak tahu apa sih. Tuturan terhadap nafas. Walaupun pedih telinga apa yang disebut tadi itu yang berlaku, tapi itulah hakikat bila ada siasatan bebas. Langkah turnaround yang kita buat bermula daripada tahun 2023. Kata Menteri kerap jumpa, nanti siasatan tu jadi bias. Kita bila berada di satu jawatan itu, termasuklah yang bercakap ni pun, kadang-kadang kita mula lupa yang tanggungjawab kita pada negara dan wang yang diamanahkan itu untuk diselenggarakan sebaik mungkin. Kita nampak pendaftar sekarang dah kuasa lebih. Ya, insyaAllah kuasa itu akan digunakan sebaiknya untuk terutama sekali soal tata kelola. Terima kasihlah kerana menubuhkan majlis nasihat ini. Hari ini Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menerima laporan iaitu sesi pembentangan status penambahbaikan tata kelola nafas yang diberi taklimat kepada Menteri, dan saya juga bercadang untuk membawa jawatan kuasa ini untuk menemui Perdana Menteri dan kita nak menyampaikan hasil siasatan yang dibuat itu akan cuba dilaksanakan sebaik mungkin oleh Nafas dan juga oleh Kementerian Pertanian.